开上面下面。Alright, sampai kita di CF Moto. Tak sempat kita semua nak ambil video, terkejut, terkempak. Tiba-tiba tengok bangunan semua tepi-tepi macam bangunan skyrise punya. Main-main CF Moto tu. Memang banyak bangunan ni. Tak tahan. Tu dia. Okay, nanti sambung lain lah. Okay guys, kita sekarang ni berada di kilang CF Moto. Jom kita masuk ke dalam dan kita lihat apa jalan cerita dia. CF Moto, experience more together. Tu ada dia punya showroom sikit. Tu ni ada motor yang mungkin akan menjadi satu fenomena. Alright, semua dah serbu sini dah. Kata tadi nak pergi toilet tapi semua main serbu sini dulu. Aura 150. Okey, jom kita nak ambil gambar dulu ramai-ramai. Okey guys, dalam bangunan CF Moto ni, so dia ada semua barangan-barangan merchandise daripada CF Moto. Tempat melepak, ada kafe, tapi dia Starbucks. Alright, okay, jom kita join balik rombongan Cik Kia. Let's go. So ini kawasan nama tempat dia Lingping. Lingping, Lingping, Lingping. So ini adalah dia punya information dia. CF Moto history. So ini jalan cerita dia lah. 1989. Sekarang ni kita berada di pekarangan kilang CF Moto, showroom dan kilang. So sini punya banyak motor-motor yang ditry, ditest, dicuba parking macam ni. So sekarang ni kita nak ke belakang, kita nak pergi test the bike. Right, so jom. Tenaga dah kurang sikit, suara pun dah pelan sikit, tapi kita masih on lagi. Okay, jom, let's go. Wah, semua zebra ni, zebra crossing. CLC. Dia pun tak nampak ada CLX daripada CLC ya. Ke mungkin tak jumpa lagi. Tak apa, jom kita pergi belakang sana untuk testing motor. Tengok tu. Tadi kita jalan sana kan, sampai ke hujung sana. So depa test scrap, test scrap sampai dah bermacam-macam. So sekarang ni kita masuk ke dia punya track. Jom kita masuk ke tempat testing dia, ke tempat track dia. Bawa tu. So ada few bikes untuk di testing lah. Alright. So memang besar lah tempat dia. Tengok. Ada motor lagi. Memang besar lah tempat ni. Okay. Alright. Okay, jom kita pergi tengok motor yang untuk ditest oleh media. Okay. So ni motor-motor yang akan kita testing. Bawah 10,000
memang laku kerasa. Oh. Dan nama light mesti bawah 10,000. Kan? Macam tu kan? Selalu kan? Tak tahu. Oh, 250. 250 tapi agak ada berat sikit. Ada berat sikit. 250. Mungkin berat tang besi-besi kot. Ke besi-besi bawah tu dia berat sikit. Okey, ada ni. Ada yang ni. Oh, ni yang 1000 MTX ni for display kot. Yang ni untuk display, bukan untuk test lah. Alright. Okay. Ni kursi healing CF motor. Okay, jom kita rehatkan badan kita bagi rakan-rakan media yang lain untuk buat testing sampai puas hati. Okay guys, so sekarang ni sesi media test ride motor-motor CF motor. Apa tu? Oh. Empat dapur. Oh, dia punya bunyi. Alright. So, yang ni ada sebiji CF Lite. Dia tulis panggil CF Lite tapi dia adalah 250 apa ni, scrambler type. So nanti kita test yang ni. Nanti kita nak test yang ni, tengok apa perasaan kita. Yang ni CLC. Ini Aura. Alright, dia pakai ajak macam mana nak pakai start apa semua. Alright, terbaik. Sekejap. Ya. Boleh pergi bunyi, Sat? Right, go. Lagi. Wow, okey, cun. Terbaik lah. Okay lah, scrambler tu tadi memang okey, bagi DK memang best. Dia punya gear, dia punya responsive dia tu, dia punya handling dia tu memang sedap lah. Brake pun makan depan belakang. So, dengar kata mungkin masuk. Kalau masuk memang cantik. So, DK pun tadi tak buat video masa ride. So, DK dia ambil gambar je. Jadi, itulah. Ni, jadi kata ni. Dua purpose ni. Bagi DK yang ni okey lah. Pas lah ni. Yang ni memang pas. Bagi DK memang best. Cun, nice. Memang okey lah ni. Right. Terbaik. Okey. Cun. Yang ni pun menjadi pilihan ramai untuk testing. Tapi DK rasa yang tu lagi sedap. Plus. Go. Right. Go. Okey, untuk CLC ni dia adalah sebenarnya adalah AMT juga. Okey. So dia punya ni ada D drive dengan manual. Nampak? Drive dengan manual. Okay, so upshift, downshift. Upshift, downshift. Alright. So yang ni bagi DK pun menarik juga. Dia pakai belting. So kita dengar bunyi dia. Ni bunyi dia. Ada gear dah. Okay. Right, nice. Okay, 1000 MTX daripada CF Motor. Yang pasti akan masuk tak lama lagi. So
Tadi DK duduk atas, okey lah, tak tinggi mana. Sebab bila kita berdiri pun, kita berdiri sebelah dia ni pun sampai pinggang, bawah pinggang DK. So memang dia tak berat mana lah, dia tak tinggi mana lah. Alright. So kita tunggu masuk nanti baru kita ni officially kita buat video yang official. Alright. So sini dia rasa macam kembung sikit, dia buat macam jenis boxer. Tapi bukanlah, dia buat je lah. Tempat petrol tu sebenarnya tu. Kan? Tepi tu petrol kot. Tepi tu petrol ke? Kan? Bagi balance kan? Betul lah. Kita tengok macam petrol. Dia jenis petrol kat sini, betul kat sini. Alright. Okay, so sekarang ni kita dah settle test motor, CF motor di sini. Jadi sekarang ni kita nak pelan-pelan menghala balik ke hotel. So seperti biasa, kita jumpa di hari yang lain, di waktu yang lain, tapi di channel yang sama bersama DK BT Moto. Bye bye.